ada soalan, dia tanya, adakah prosedur ni ada di Malaysia? Jadi soalan yang dia tanya tu ialah berkaitan dengan video balloon sinoplasty, iaitu pembedahan rongga sinus menggunakan kaedah balon. Maknanya balon tu dimasukkan ke dalam rongga sinus dan dilate, buka, kemudian akan cuci dekat saluran ataupun lubang yang telah dibuka. Jadi pembedahan tu tanpa potongan ataupun pembuangan yang banyak. Jadi tidak ada banyak pendarahan. Okey. Inilah dia balon yang kita gunakan untuk pembedahan ini. Balon ni dia sangat mahal. Jadi kita buat pembedahan balloon sinoplasty ni ialah untuk kes yang perlu sahaja. Sebab sinusitis ni majoriti boleh dirawat dengan ubat-ubatan sahaja, iaitu spray hidung, cucian hidung dan juga antibiotik. Pembedahan ni boleh dibuat secara bius penuh ataupun bius setempat. Mula-mula kita akan kenal pasti dulu lubang untuk pergi ke rongga sinus. Jadi kita akan masukkan sejenis probe, dan bila dah kenal pasti, jadi kita tutup lampu dan kita tengok bahagian rongga sinus tu dia akan jadi terang, jadi macam merah oren. Jadi kita pastilah kata memang dah masuk ke dalam rongga sinus. Kelebihan pembedahan ni ialah tidak ada sangat pendarahan. Kalau ada pun sikit-sikit saja. Dan selepas pembedahan tidak perlu sumbat hidung. Pesakit boleh bernafas seperti biasa. Tempoh pembedahan pun sangat sekejap berbanding dengan functional endoscopic sinus surgery. Disebabkan oleh kurang pendarahan dan kita tak perlu sumbat hidung pesakit dengan span, maka pesakit berada di dalam ward mungkin secara rawatan harian ataupun 1 ataupun 2 hari sahaja. Biasanya pembedahan ini pesakit boleh sembuh dengan cepat berbanding dengan pembedahan konvensional. Biasanya kita tak perlu bagi MC yang lama kepada pesakit. Setelah kita kenal pasti lubang rongga sinus tu, maka kita masukkan balon, dan balon tu kita akan bagi dia kembang, kita akan masukkan air. So dia akan kembang dan biarkan dalam 1 ataupun 2 minit. Kita juga boleh adjust dan kita boleh masukkan air lagi sekali sampailah kita puas hati supaya lubang yang bekas kita buat tu terbuka. Selesai sahaja kita buka laluan tu ataupun kita dilate, kita akan cuba cuci bahagian rongga sinus. Kita akan masukkan cyclone, iaitu dia akan cuci flush di dalam rongga sinus tu, dan akan keluarlah kotoran-kotoran seperti nanah akan keluar, dan bahagian rongga sinus tu insya-Allah dia akan bersih. Biasanya selepas pembedahan maka sakit akan kurang, sakit kepala, sakit muka dan juga lendiran di dalam hidung. Begitulah dia tentang balloon sinoplasty, iaitu pembedahan minimally invasif untuk rongga sinus menggunakan skop dan masukkan balon di dalam hidung untuk saluran tu bagi terbuka. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.